Ajar standard kau boleh pakai sepatu botak, kau memang legend. So hari ni hari Jumaat macam aku kata lah, aku dah niat nak habiskan RM1,000 untuk infak hari ni. Kan, hari Jumaat kan, sebab minggu lepas aku tak boleh nak buat. So aku kat Metropong kita cari. Aku target sebenarnya rider makanan, tapi kalau tak ada rider makanan, mana-mana yang bawa motor rider biasa pun kita lanjut je lah kan. Tapi target dia kena habiskan RM1,000 juga untuk petang ni. Jom, cari satu persatu. Aku tak bagi tayar murah, aku bagi tayar mahal, kita cari. Ni aku dah jumpa seorang ni rider makanan, nombor plate apa? CEW 9840, kotak tayar belakang dia, bapak botak teruk. Aku tak tahu macam mana kau pakai ni kan. So ni tayar 70-90, so kita bagi flash D 70-90, harga 117. So 117, so kita ada balance lagi 890 kan. Jom kita cari yang lain dulu. Ni nombor plate ni, nanti datang je mana-mana bengkel aku ni. Aku dah jumpa. Ini teruknya condition ni aku tahu. Kau tengok. Siap pula benang siut. Macam mana kau pakai? Ni motor RS ni nombor plate PNU 455. Ni tayar depan dia cantik, tayar belakang dia botak teruk sampai nampak benang. So kita ada balance 883. Ni saiz 100. Ni saiz 100. Kita bagi dia saiz 100. 100 harga So harga 182. So tolak 182. Okey, right. So RM701 lagi. Balance dia. Nanti nombor plate ni, motor ni datang dekat bengkel aku Oh betul. Macam mana kau bawa motor ni? Ini aku entah skuter ni Tayar bukan main botak lagi. Ajar standard kau boleh pakai sepatu botak, kau memang legend. Ni saya 140 70 14 motor NVXN. Okey, so harga baru dalam 207. So nanti datang bengkel aku So balance 500 494 lagi, 500 lah harga. Nombor plate NCE 9402. Nanti datang kat bengkel aku. Tukar tayar. Okey, aku dah jumpa ni ADV 160. Ini dah botak dah tayar belakang ni. So ADV 160 saya 130 30. Tapi tayar depan pun botak gak ni. Kau depan belakang bukan tayar depan belakang botak ni. Dahsyat ke korang ni. Tak licin ke tayar standard ke? Nanti depan belakang motor ni tayar datang je bengkel aku tukar depan belakang. So depan harga dah 180 lebih. So kita ada balance lagi RM120 lagi. Cik tayar motor kapcai biasa. Ini tayar Metanov Flow X kita bagi. Memang sedap lah. Jom. Motor ni aku perasan tayar belakang dia cantik baru, tapi tayar depan dia pakai tayar standard Y ni. Tayar standard Y licin kau pakai tayar depan. Nampak sangat minyak cut cost tapi tak apalah. Depan pakai tayar yang cantik, bayar grip sebab depan tu handling dia kena grip paling sedap. Ni kau datang bengkel aku kau tukar dia. Ambil yang Metanov HD 70-90. Itu harga dalam 117. Tolak 117. Okey, ngam. Balance RM3. Cukup. Settle untuk hari ni. So aku dah boleh balik. So kita bagi tayar Metanov Pro X dengan Flash D. Tayar ni memang sedap lah. So bukan tayar murah Ini bukan tayar murah. Aku bagi tayar murah tak. Ada petikan apa bagi tayar murah tak. Ini bukan tayar murah. So minggu ni settle. Aku ingat infak untuk bulan depan aku nak buat tempat lain lah selain pada Gajang. Mungkin aku buat kat Sedang. Mungkin untuk motor-motor student pun boleh juga kan. Ke korang ada idea nak buat dekat mana? Beritahu aku. Nanti aku boleh datang kat sana juga. Tolong komen kat bawah. Jumpa kau minggu depan lah.